Okay guys, so kalau kata korang biasa menggunakan balaclava, sudah semestinya lah korang akan familiar dengan balaclava yang jenis macam gini kan. Jenis yang memang dia tunjuk mata aja. So memang inilah kebanyakan balaclava yang dipakai oleh geng-geng rider, especially geng-geng yang pakai helmet full face. Aku sebenarnya tak ada masalah bila nak guna balaclava yang macam gini. Cumanya satu benda yang merimaskan aku serba sedikit adalah dia punya ni penutup hidung dan mulut ni tau. So untuk orang-orang yang menggunakan spek mata macam aku ni yang rabun daripada kecil, bila menggunakan balaclava yang jenis ada penutup mulut dan hidung macam gini kan, aku dapati yang bahawasanya kebanyakan masanya aku punya spek akan berfogging-fogging. Walaupun dia ada macam ruang-ruang untuk angin keluar masuk ni, tapi dia tetap tidak dapat mengelakkan daripada berlakunya fogging-fogging dekat spek tu. So aku mencari satu solution di mana aku membeli encik balaclava yang macam gini, yang lobos dekat muka ni kan. Balaclava yang ini adalah balaclava daripada Rock Bros. Yang aku punya balaclava yang tutup muka secara sepenuhnya datangnya daripada Rock Bros juga. Aku suka dengan kualiti kain balaclava daripada Rock Bros ni tau. That's why lah aku bila jumpa aja yang jenis open face macam gini kan, aku terus beli sebab aku tahu kualiti kain daripada Rock Bros punya balaclava ni memang sedap untuk dipakai. So macam yang korang tengok sekarang ni lah, aku minta tolong Zaki lah. Jadi modelnya bila sagung tu dia tidak menutupi keseluruhan muka. So ianya sangat-sangat sesuai, especially kalau kau nak pakai helmet open face. Nak pakai full face pun boleh. So itulah dia serba sedikit pasal balaclava open face daripada encik Rock Bros ni. Kalau kata korang berminat nak beli, korang boleh beli daripada beg kuning tu ataupun dekat produk link yang aku letakkan tu. Okay? Okay guys, so ini antara barang-barang yang aku selalu guna dalam aku punya video. So kalau kata korang berminat untuk beli, korang klik aja dekat beg kuning tu. Okay?